Salam sejahtera. Nama saya Vidya, nombor matriks 290-783 akan membentangkan tentang bahagian mengenai syarikat kita, iaitu Eco-Pump Packaging Sdn Bhd yang kita akan membuat exporting dengan menggunakan platform Alibaba. Eco-Pump Packaging Sdn Bhd ini adalah merupakan sebuah syarikat konsep yang kumpulan kami bangunkan sebagai sebahagian daripada tugasan ini. Syarikat ini mengoperasi dalam industri pembungkusan mesra alam dengan fokus utama yang menghasilkan pembungkusan biodegrasi yang diberbuat daripada serat kelapa sawit. Niat penubuhan Eco-Pump ini bukan sekadar untuk menghasilkan produk fizikal semata-mata, tetapi untuk membina satu model perniagaan digital yang lengkap, bermula daripada pengeluaran bahan tempatan sehinggalah ke penjualan dan penghantaran produk kepada pembeli B2B antarabangsa menerusi platform Alibaba.com. Kami memilih Alibaba.com sebagai saluran utama kami kerana ia membolehkan Eco-Pump Packaging Sdn Bhd menembusi pasaran global sejak peringkat awal tanpa perlu menanggung kos besar untuk membina rangkaian pengedaran fizikal antarabangsa. Sebagai sebuah startup, ini membolehkan kami mengakses pembeli korporat lebih daripada 90 buah negara secara serentak. Produk utama Eco-Pump Packaging Sdn Bhd dihasilkan daripada serat kelapa sawit, iaitu hasil sampingan industri sawit tempatan seperti tandan kosong buah sawit, pelepah dan daun sawit. Bahan yang sebelum ini selalunya dibakar ataupun dibiarkan repot di ladang. Melalui teknologi komposit seperti pulping mechanical dan kimia, penambahan bahan pengikat semula jadi serta rawatan permukaan kalis air, sisa ini ditransformasikan menjadi bahan pembungkusan yang tahan lasak, ringan dan mampu terurai secara semula jadi dengan lebih pantas berbanding plastik konvensional. Visi Eco-Pump adalah untuk menjadi peneraju serantau dalam penyelesaian pembungkusan biodegrasi berasaskan sumber pertanian tempatan serta menjadi rujukan utama industri dalam memacu ekonomi kitaran di Malaysia dan Asia Tenggara. Bagi misi pula, kita terdapat 5 perkara yang utama. Pertama, menghasilkan produk pembungkusan mesra alam kualiti tinggi menggunakan sisa industri kelapa sawit. Kedua, membangunkan kehadiran digital yang kukuh di Alibaba.com dan kita mempunyai website yang sendiri untuk menembusi pasaran B2B antarabangsa. Ketiga, membantu pelanggan untuk mencapai matlamat CSR dan pematuhan ESG. Keempat, menyumbang kepada sosioekonomi komuniti pekebun kecil sawit. Dan yang terakhir adalah memacu inovasi berterusan dalam teknologi komposit bio berasaskan. Seterusnya ialah analisis industri pembungkus biodegradasi kini berada pada fasa pertumbuhan kerana semakin ramai pengguna sedar akan kesan pencemaran plastik terhadap alam sekitar. Selain itu, kerajaan turut menggalakkan penggunaan pembungkusan mesra alam melalui pelbagai dasar dan inisiatif hijau. Keadaan ini menyebabkan permintaan terhadap produk pembungkusan lestari terus meningkat, khususnya dalam sektor makanan peruncitan. Keunikan utama Eco-Pump ialah penggunaan serat kelapa sawit tempatan sebagai bahan mentah utama.
berbanding pesaing yang menggunakan bahan import seperti PLA dan PHA. Serat kelapa sawit lebih mudah diperoleh dan mempunyai kos yang lebih rendah. Selain menghasilkan pembungkusan yang berkualiti, pendekatan ini turut mengurangkan pembaziran sisa pertanian dan menyokong konsep ekonomi kitaran serta pembangunan manfaat. Berdasarkan analisis Portal 5 of this, tahap persaingan dalam industri ini adalah tinggi kerana terdapat ramai pengeluar pembungkusan mesra alam. Walau bagaimanapun, Eco-Palm mempunyai kelebihan melalui penggunaan bahan mentah tempatan yang lebih murah, bekalan yang stabil dan produk yang berbeza daripada pesaing. Kelebihan ini membenarkan Eco-Palm menawarkan harga yang lebih kompetitif sambil mengekalkan kualiti produk. Melalui analisis SWOT, kekuatan utama Eco-Palm ialah penggunaan serat kelapa sawit tempatan yang mampu mengurangkan kos pengeluaran dan memastikan bekalan bahan mentah sentiasa mencukupi. Kelemahan ialah syarikat masih baru dan belum mempunyai jenama yang kukuh. Dari segi peluang, permintaan terhadap produk hijau serta sokongan kerajaan membuka ruang yang besar untuk berkembang. Namun, Eco-Palm juga perlu berdepan ancaman seperti persaingan pada syarikat sedia ada dan kemunculan teknologi pembungkusan alternatif. Strategi pemasaran dan saluran digital. Bagi strategi pemasaran dan saluran digital, Eco-Palm menerapkan pendekatan multi-platform yang komprehensif. Pertama, melalui pendekatan multi-platform B2B, kami mempromosikan produk secara agresif di Alibaba dan LinkedIn untuk mendekati golongan korporat serta pengurus rantaian bekalan. Kedua, untuk pemasaran visual dan demo produk, kami memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook bagi menyebarkan gambar serta informasi promosi jualan yang menarik secara berkala. Ketiga, kami merancang aplikasi digital inovatif melalui pembangunan Eco-Palm Apps. Aplikasi ini dilengkapi dengan kalkulator impak CSR bagi membolehkan pelanggan memantau pengurangan jejak karbon mereka secara masa nyata. Akhir sekali, kami menggunakan SEO bersasar dengan mengoptimumkan kata kunci strategik seperti pembungkusan biodegradasi Malaysia untuk memastikan jenama Eco-Palm sentiasa berada di ranking teratas enjin carian. Pasaran sasaran. Seterusnya, bagi pasaran sasaran, pelan peta jalan kami dipecahkan ke beberapa fasa strategik, iaitu 4 fasa. Eco-Palm akan bermula di Lembah Kelang untuk mendekati perincit bandar sebelum diperluaskan ke negeri-negeri pengeluar sawit bagi mengoptimalkan rantaian bekalan. Untuk jangka masa panjang, pasaran ini akan dikembangkan ke negara-negara ASEAN dan akhirnya menembusi pasaran antarabangsa yang mempunyai kesedaran hijau yang tinggi seperti Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Halangan masuk. Sudah tentu terdapat beberapa halangan masuk dalam industri ini. Antara cabaran utama yang kami kenal pasti ialah kos modal yang tinggi untuk teknologi pengeluaran modular serta keperluan memenuhi persetujuan antarabangsa dan standard keselamatan makanan. Selain itu, kami juga berhadapan dengan persaingan sengit daripada produk konvensional dan alternatif import. Namun, dengan menukarkan sisa sawit tempatan menjadi produk bernilai tinggi, Eco-Palm berjaya meminimumkan kos input ini secara total. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Eco-Palm Packaging Sdn Bhd mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi peneraju utama dalam industri pembungkusan mesra alam. Dengan memanfaatkan lambakan serat kelapa sawit tempatan, kami bukan sahaja mampu menawarkan harga yang kompetitif,
malah kami komited menyokong dasar kelestarian negara secara memenuhi pematuhan agenda CSR bagi pasaran global. Sekian, terima kasih.